Assalamualaikum. Hari ini Islam bagi pihak sayid.com nak buat unboxing pasal handphone GT Mobile. Hari ni kau boleh tengok kotak dia warna putih. Handphone ni GT Mobile. Model handphone ni GT88. Okey, quad core, 2GB RAM, 16GB internal memory, 8 megapixel dengan 2 SIM. Okey, ni ada dia punya dekat kotak dia. Kau boleh baca. Kita buka Okey, ni macam dalam dia dah buka. Okey, kosong. Okey, tengok phone ni. Isi dalam plastik. Mungkin tak nak beri colour ke apa. Keluarkan dia. Besar, okey. Phone dah keluar. Ini phone. Nipis. Okey, ni atas dia. Lubang USB. Headset. Kamera. GT Mobile. Design Singapore. Okay, ni phone dia. Nampak. Okay. Ni phone dia. Besar Ni tengok. Okay, color dia tadi dia cakap ada dua grey dengan white. Yang Ida yang tengah dapat ni grey. Lah, oh ni apa? Oh, dapat screen protector. Pasal ni dah ada ni. Ni pun dah ada sebenarnya. Ada lapisan dia. Ni dia bagi satu lagi extra. Dia ada tulis ni boleh tambah memory card up to 64GB. Yang sekarang ni yang GT88 yang dapat ni 16GB internal memory. Boleh tambah memory card dan 2 SIM card boleh masuk. Ni dia punya button, home button, back button, setting button. Okey, ni
Ini dia punya dalaman dia. So nak cerita spesifikasi pasal phone ni buka setting. Sekarang buka setting tu sekejap setting. Pergi dekat smartphone. Kat sini semua ada. Status phone, number, liga, GT. Okay, Android yang dia pakai kat sini 5.1 Android 5.1 Lollipop. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. I just wanna be. It's what you make it. Always try to give. Sekarang tengok ni apa ni. Sini kamera ada flash. Kamera depan dia, front kamera dia 5 megapiksel lah. 5 megapiksel. Belakang 8 megapiksel dengan flash LED. Kita pergi kat kamera kita tengok. Okey tak kamera dia. So korang kalau berminat, korang boleh check website JT Mobile, iaitu www.jtmobile.sg. Ida akan tulis dekat description below. And then harga Ida tengok kat website diorang adalah 1580. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe. So Ida akan buat lebih banyak video lepas ni. Thumbs up if you like this video. Comment kalau korang ada something to say about this video. Okay, itu je. Thanks. Bye.